Di sebuah bandar bersaiz sederhana di Perak, petang itu langit mulai diwarnai jingga. Jalan raya sibuk dengan pelajar sekolah yang baru pulang, penjajah kuih muih yang melaung menawarkan dagangan, dan gemak azan maghrib yang mula bersahutan dari surau-surau berdekatan. Di tengah-tengah kesibukan itu, seorang gadis muda bernama Aina berjalan pantas sambil memeluk erat beg galasnya yang sedikit lusuh di dada. Uniform sekolah menengahnya sudah agak pudar warnanya dan kasut hitamnya penuh dengan debu jalanan. Aina bukanlah seorang gadis biasa. Walaupun hidupnya sederhana, dia dikenali di kawasan perumahannya sebagai seorang anak yang bijak, sopan, dan berani bersuara apabila melihat ketidakadilan. Ayahnya, Encik Saleh, seorang pemandu Grab, baru sahaja terlibat dalam satu kemalangan kecil akibat dilanggar oleh kereta seorang ahli perniagaan yang memandu dalam keadaan mabuk. Ironinya, ahli perniagaan itu bukan sahaja enggan bertanggungjawab, malah menggunakan kenalan dan pengaruhnya di balai polis untuk memutarbelikkan keadaan. Kini, ayahnya pula yang dituduh menjadi punca kemalangan. Sudah seminggu berlalu sejak Encik Saleh ditahan di lukap balai. Aina berulang-alik ke balai polis membawa surat, bukti dan cuba mencari saksi. Namun, semua usahanya berakhir dengan jawapan yang sama, ditolak secara halus atau langsung tidak diindahkan. Sehinggalah pada hari itu, dia dipanggil untuk bertemu dengan seorang pegawai polis berpangkat inspektor yang bernama Badrul, seorang lelaki yang dikenali dengan sikapnya yang angkuh dan gemar meminta wang kopi atau duit pelincir untuk mempercepatkan urusan. Aina berdiri di hadapan sebuah meja kayu panjang di dalam sebuah bilik yang terasa pengap. Bau asap rokok dan kertas-kertas lama yang lembab bercampur baur membuat perutnya terasa mual. Inspektor Badrul, seorang lelaki berperut buncit dengan wajah yang keras, merenungnya dari seberang meja. "Kamu Aina, anak Saleh?" soalnya dengan suara garau. "Ya, Tuan," jawab Aina perlahan. "Kamu nak ayah kamu bebas, kan?" Aina mengangguk perlahan, hatinya berdebar-debar. "Senang saja. Semua benda boleh diuruskan, asalkan kamu faham cara orang dewasa bekerja. Bagi saya RM2,000, semua urusan selesai. Esok juga ayah kamu boleh balik." Aina terdiam. RM2,000. Bagi orang lain, jumlah itu mungkin tidak seberapa, tetapi bagi keluarganya, ia adalah satu angka yang amat besar. Dia hanya mempunyai baki wang simpanan sebanyak RM100, hasil daripada menjual kaprabaya di sekolah. "Tuan, kami tak ada duit sebanyak itu," ujarnya perlahan, suaranya hampir tidak kedengaran. "Kalau tak ada, carilah. Kamu nak tunggu ayah kamu tua dalam luka? Tak kasihan ke?" Inspektor Badrul meninggikan suaranya. "Polis pun manusia, Dick. Semua perlukan belanja." Aina menggigit bibirnya. Hatinya bergelora antara marah dan sedih. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu, dia tetap memandang tepat ke mata Inspektor Badrul dengan tenang. "Kalau saya bayar, maknanya saya pun bersubahat memberi rasuah, Tuan. Tuan tahu perbuatan itu salah di sisi undang-undang." Inspektor Badrul mendengus kasar. "Kamu ni nak tunjuk suci pula ya? Dunia ni tak pakai peraturan dalam buku teks, Dick. Siapa ada duit, dia yang menang." Aina menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan jiwanya yang bergelodak. "Kalau memang itu yang Tuan percaya, silakan. Tapi saya tak akan bayar walau 1 sen pun." Dia bangkit berdiri, menunduk hormat, lalu melangkah keluar dengan derap kaki yang mantap. Suara Inspektor Badrul bergema di belakangnya, "Kamu akan menyesal." Budak mentah berlagak idealis. Di luar, udara petang terasa lebih nyaman, tetapi dada Aina masih terasa panas membahang. Dia berjalan menuju ke rumah sewa mereka di sebuah lorong sempit di belakang pasar. Setibanya di rumah, ibunya, Puan Aminah,
menyambutnya dengan mata yang sembab. "Macam mana, Aina?" "Apa kata polis?" soal ibunya penuh harapan. "Mereka minta duit, Mak," jawab Aina dengan nada mendatar. "Berapa?" "2,000. Puan Aminah terdiam. Tangannya yang sedang memegang sendok nasi mula menggeletar. "Kita dah tak ada apa-apa lagi, Aina. Motor ayah kamu dah kena tarik. Duit simpanan pun dah habis untuk bayar bil hospital." Aina mendekati ibunya, lalu memeluk bahu wanita itu dengan lembut. "Mak tenang ya. Kita tak akan bayar walau 1 sen pun. Aina akan cari jalan lain." Malam itu, selepas makan malam yang serba sederhana, Aina duduk di hadapan telefon pintarnya yang sudah usang. Dia membuka aplikasi media sosial dan mula menaik panjang lebar tentang kes yang menimpa ayahnya. Dia sertakan sekali gambar luka di kaki Encik Saleh, kronologi kejadian yang sebenar, dan nama pegawai polis yang meminta wang sogokan itu. Dia tidak menulis dengan emosi, sebaliknya dengan fakta dan kejujuran. Rintihan itu dimuat naik ke Facebook dan TikTok, dua platform yang paling popular di bandar itu. Kalau dunia nyata tak mahu mendengar, mungkin dunia maya sudi bisik hatinya. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah dijangkanya berlaku. Sebaik sahaja dia membuka telefon, notifikasi masuk mencurah-curah. Ratusan komen dan ribuan perkongsian memenuhi laman utamanya. Ada yang meluahkan rasa marah, ada yang bersimpati, dan ada juga yang menawarkan bantuan guaman secara percuma. Salah satu mesej peribadi datang daripada sebuah akaun bernama Pusat Bantuan Guaman Rakyat. Mereka menulis, "Kami sudah membaca cerita Cik Aina. Kami bersedia untuk membantu tanpa sebarang bayaran. Mohon kirimkan segala dokumen dan bukti yang Cik Aina ada." Air mata Aina menitis tanpa disedari. Dia tidak percaya keputusannya untuk menolak rasuah dan melawan ketidakadilan mula membuahkan hasil. Namun, di sisi lain, berita yang tular itu turut sampai ke telinga Inspektor Badrul. Dia menjadi kalang kabut apabila nama dan wajahnya mula tersebar luas di media sosial. Di pejabatnya, dia menghempas telefon bimbitnya ke meja dan menjerit marah. "Budak kampung tu nak lawan aku? Dia tak tahu siapa aku ni." Inspektor Badrul segera memanggil 2 orang bawahannya dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau perlu, padam semua hantaran dia. Jangan sampai dia buat bising lagi. Tetapi arus media sosial sudah tidak dapat dihentikan. Wartawan tempatan mula berkumpul di luar balai polis. Mereka menyoal tentang dakwaan pemerasan terhadap keluarga seorang pemandu Grab. Suasana di balai polis tiba-tiba menjadi tegang. Petang itu, Aina menerima satu panggilan telefon dari nombor yang tidak dikenali. "Hello, ini Cik Aina?" "Ya, saya. Kami dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS. Kami ingin bercakap tentang laporan yang anda muat naik." Jantung Aina berdegup kencang. Dia tidak pasti sama ada ini berita baik atau satu perangkap. Tetapi dia memilih untuk percaya. Dia bersetuju untuk datang ke ibu pejabat polis kontingen keesokan harinya bersama seorang peguam dari Pusat Bantuan Guaman. Malam itu, dia berdoa lama sekali. Dia sedar perjuangannya baru sahaja bermula. Dan walaupun masih ada rasa takut, ada sesuatu yang mula tumbuh di dalam hatinya, sejenis keyakinan bahawa kebenaran, lambat atau laun, pasti akan menemui jalannya sendiri. Aina berangkat menuju ke ibu pejabat polis kontingen Perak bersama seorang peguam muda dari Pusat Bantuan Guaman, Encik Adli. Dia segak mengenakan blazer kelabu dan membawa sebuah fail tebal berisi semua bukti yang telah dikumpulkan oleh Aina, surat pengesahan hospital, gambar-gambar luka ayahnya, dan yang paling penting, rakaman perbualan di balai polis yang dirakamnya secara senyap-senyap menggunakan telefon pintarnya.
Di dalam kereta Grab yang mereka naiki, Aina menggenggam telefonnya erat-erat. Jari jemarinya terasa sedikit menggeletar. Encik Adli menulis sambil tersenyum tenang. Aina sudah lakukan sesuatu yang sangat berani. Tak ramai orang berani lawan pegawai macam tu. Saya cuma mahu ayah saya dibebaskan, Encik Adli. Tak lebih dari itu, jawab Aina perlahan. Dan itu sudah cukup. Kadang-kadang, perubahan besar bermula dari niat yang paling sederhana. Aina mengangguk perlahan. Dia tidak pernah membayangkan dirinya, seorang pelajar tingkatan 5, kini menjadi tumpuan media. Wajahnya sudah mula muncul di beberapa putar berita dalam talian dengan tajuk seperti "Pelajar sekolah berani lawan polis pemeras". Setibanya di IPK, suasana terasa begitu formal dan tegang. Beberapa orang wartawan sudah sedia menunggu di luar, memegang kamera dan mikrofon. Aina sempat menunduk segan apabila salah seorang daripada mereka memanggil namanya. Cik Aina, betulkah anda yang melaporkan Inspektor Badrul? Betulkah dia meminta wang tebusan sebanyak RM2,000? Encik Adli segera melindunginya. Maaf, kami belum boleh beri apa-apa kenyataan. Nanti selepas siasatan selesai. Di dalam bilik siasatan JIPS, seorang pegawai kanan bernama Superintendan Nizam menyambut mereka dengan nada yang tenang tetapi tegas. Silakan duduk, Dek Aina. Kami sudah baca laporan awal. Sekarang, ceritakan kronologinya dari mula. Aina menceritakan segalanya dengan jujur. Dari insiden kemalangan ayahnya sehinggalah kepada permintaan wang sogokan. Dia juga menyerahkan rakaman suara yang dengan jelas merakamkan suara Inspektor Badrul berkata, "Bagi RM2,000, semua urusan beres." Superintendan Nizam terdiam lama selepas mendengar rakaman itu. Wajahnya serius, tetapi matanya menunjukkan simpati. Baik, ini bukti yang sangat kukuh. Kami akan ambil tindakan susulan, tetapi kamu mesti bersedia, Aina. Kadang-kadang selepas laporan sebegini dibuat, tekanan boleh datang dari pelbagai arah. Aina hanya mengangguk. Saya bersedia, Tuan. Selagi saya berpegang pada kebenaran, saya tak akan takut. Petang itu, ketika Aina pulang ke rumah, suasana di kawasan perumahannya sudah berubah. Beberapa orang jiran memandangnya dengan pandangan bercampur antara kagum dan risau. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memuji secara diam-diam. Tetapi ada juga yang memberi amaran. Aina, hati-hati ya. Orang beruniform ni ramai kawan di mana-mana, kata Makcik Kiah, jiran sebelah rumahnya. Baik, Makcik. Saya tahu. Di dalam rumah, ibunya kelihatan cemas. Tadi ada orang datang, Aina. Mak tak kenal. Dia tanya macam-macam pasal kamu. Katanya nak berbual saja, tapi pandangan matanya tak sedap. Aina terdiam. Dia tahu amaran yang diberikan oleh Superintendan Nizam tadi sudah mula menjadi kenyataan. Malam itu, dia memastikan semua pintu dikunci dan lampu di halaman rumah dibiarkan menyala. Tetapi rasa takut itu tidak dapat diusir sepenuhnya. Keesokan harinya, berita itu berkembang lebih besar. Klip rakaman suara Inspektor Badrul yang diserahkan kepada JIPS telah bocor kepada media. Dalam masa beberapa jam, tanda pagar keadilan untuk Pak Saleh menjadi sohor kini di platform ke-10. Ramai netizen mula menulis pengalaman serupa tentang pemerasan oleh segelintir anggota yang tidak bertanggungjawab. Di sisi lain, Inspektor Badrul semakin berang. Dia merasa dimalukan di hadapan seluruh bandar. Di pejabatnya, dia menjerit di hadapan rakan-rakannya, gara-gara budak mentah tu, kejayaan aku boleh hancur. Aku tak akan duduk diam. Malam itu, dua orang lelaki berpakaian biasa kelihatan sedang memerhati rumah Aina dari kejauhan.
Mereka berdiri di bawah tiang lampu jalan, berpura-pura menghisap rokok. Aina melihat mereka dari celah tingkap dan hatinya mula resah. Dia menelefon Encik Adli dengan suara perlahan. Encik Adli, rasanya ada orang perhatikan rumah saya. Jangan panik, Aina. Tutup semua langsir. Jangan keluar. Saya akan hubungi rakan polis yang boleh dipercayai. Dalam masa sejam, 2 orang anggota dari JIPS datang dan membuat rondaan di hadapan rumahnya. Puan Aminah terus memeluk anak perempuannya. Ya Allah, Aina. Sampai macam ni sekali kita dibuatnya. Mak takut. Aina hanya tersenyum nipis. Tak apa, Mak. Kalau kita undur sekarang, mereka akan menang. 2 hari kemudian, JIPS secara rasmi memanggil Inspektor Badrul untuk disoal siasat. Dia datang dengan wajah yang dingin, cuba kelihatan tenang. Tetapi wartawan sudah memenuhi perkarangan IPK. Dia hanya menunduk dan enggan bercakap. Namun, berita terus tersebar dan pandangan umum semakin tajam menentangnya. Beberapa ngomula turut bersuara. Malah, ada ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, yang meminta Ketua Polis Negeri turun tangan secara langsung. Di sekolah, rakan-rakan Aina memandangnya dengan penuh kekaguman. Guru kaunseling sempat memanggilnya untuk memberi kata-kata semangat. Kamu hebat, Aina. Jangan takut. Kamu telah mengingatkan kita semua bahawa kejujuran masih ada tempatnya. Namun, tidak semua orang berpihak kepadanya. Ada seorang guru lelaki yang dikenali rapat dengan beberapa anggota polis memberinya amaran, kamu masih budak sekolah. Jangan bermain api dengan orang beruniform. Dunia ini tidak sesederhana benar dan salah. Aina menjawab dengan sopan, mungkin, cikgu. Tapi kalau kita semua diam, dunia tak akan pernah berubah. Sementara itu, di dalam lokap, ayahnya mula mendengar berita tentang perjuangan anak perempuannya. Salah seorang pegawai bertugas berbisik kepadanya, Pak Cik, anak Pak Cik dah jadi berita besar. Katanya dia laporkan pegawai yang tahan Pak Cik tu. Encik Saleh hanya mampu menitiskan air mata. Ya Allah, kuatnya anak aku itu rupanya. Hari-hari berikutnya menjadi waktu yang sangat meletihkan. Aina terpaksa berulang-alik ke pejabat guaman, menghadiri temu bual media, dan pada masa yang sama, perlu terus ke sekolah. Tekanan datang bukan sahaja dari luar, tetapi juga dari rasa takut di dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang pada waktu malam, dia menangis sendirian, risau jika tindakan kecilnya ini akan membahayakan keselamatan keluarganya. Suatu malam, dia menatap gambar ayahnya di atas meja belajar. Aina janji, ayah. Aina tak akan undur sampai semuanya selesai. Beberapa minggu kemudian, keputusan awal dikeluarkan. JIPS menetapkan Inspektor Badrul sebagai suspek utama dalam kes pelanggaran etika dan pemerasan. Dia serta-merta digantung tugas. Berita itu menjadi sorotan utama di seluruh negara. Banyak stesen TV menyiarkan kisah Aina, seorang pelajar sekolah menengah yang menolak wang tebusan demi keadilan untuk ayahnya. Penduduk di kawasan perumahannya mengadakan solat hajat dan doa selamat kecil-kecilan. Namun, kemenangan itu belum lagi lengkap. Ayahnya masih belum dibebaskan kerana fail kes kemalangan utama masih berada di tangan pihak pendakwaan. Tetapi kini, semua orang tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Malam itu, Aina duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin malam yang lembut berhembus membawa bau tanah basah selepas hujan. Mak, Aina takut kalau semua ni belum berakhir, kata Aina perlahan. Ibunya mengusap rambutnya. Kamu dah sampai sejauh ini, nak. Kadang-kadang jalan kebenaran memang sunyi, tapi percayalah, tiada kebenaran yang sia-sia.
Aina menatap langit yang gelap, melihat sebutir bintang kecil berkelip-kelip di antara awan. Dia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi buat pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa harapan itu benar-benar wujud. Sudah 2 minggu sejak Inspektor Badrul digantung tugas. Nama Aina kini dikenali ramai, tetapi di sebalik sorotan media, bayang-bayang ancaman masih belum hilang. Malam-malam di rumah sewa, mereka masih terasa mencemaskan. Kadang-kadang terdengar bunyi motosikal berhenti di hadapan lorong, kemudian berlalu pergi. Kadang-kadang ada mesej tanpa nama masuk ke telefon Aina. Berhenti sebelum kau menyesal. Kau ingat dunia peduli dengan orang miskin macam kau? Aina tidak menunjukkan semua itu kepada ibunya. Dia hanya menyimpan tangkapan skrin mesej ugutan itu ke dalam satu folder peribadi, sebagai bukti tambahan jika sesuatu berlaku. Dia tahu, perjuangan menuntut keadilan selalunya datang dengan harga yang perlu dibayar. Suatu tengah hari, dia dipanggil sekali lagi ke IPK untuk memberikan keterangan tambahan. Kali ini, suasananya berbeza. Di luar bangunan, ada 2 buah kereta berwarna gelap terparkir. Beberapa orang lelaki berpakaian biasa memerhatikannya dengan pandangan yang tajam. Encik Adli, peguam yang menemaninya, sempat berbisik, mereka orang-orang Badrul. Jangan takut, duduk dekat dengan saya. Aina menegakkan bahunya dan melangkah masuk. Di dalam bilik siasatan, penyiasat yang baru meneliti dokumen dan bukti tambahan. Setelah semuanya selesai, Superintendan Nizam menatap Aina dengan nada yang serius. Aina, saya harus berterus terang. Ada desakan dari pihak atasan supaya kes ini diselesaikan dengan cepat dan senyap. Tapi kami tak boleh buat begitu saja. Kamu mesti terus berhati-hati. Saya faham, Tuan. Saya cuma mahukan satu perkara. Ayah saya bebas dan orang yang bersalah menerima hukuman. Superintendan Nizam mengangguk perlahan. Itu juga tujuan kami. Sementara itu, di sebalik tabir, Badrul tidak tinggal diam. Dengan bantuan Datuk Kamal, ahli perniagaan yang melanggar ayah Aina, dia cuba memutarbelikkan keadaan. Kalau kita boleh buat budak perempuan tu nampak bersalah, orang akan lupakan semuanya, katanya dengan sinis kepada rakannya. Mereka kemudian mula menyebarkan berita palsu bahawa Aina hanya mencari perhatian dan sengaja membuat fitnah untuk menjadi tular. Beberapa akun palsu di media sosial mula menyebarkan hantaran berbau fitnah. Kes tu rekaan semata-mata. Ayah dia yang salah. Aina nak jadi selebriti TikTok guna drama air mata. Dalam beberapa hari, ruangan komen di media sosial Aina berubah. Masih ada sokongan, tetapi cacian juga mula muncul. Dia sempat terpukul membaca satu komen. Kalau kau betul, kenapa ayah kau masih dalam lukap? Aina menutup telefonnya. Matanya terasa panas. Dia tidak menyangka orang boleh semudah itu menuduh tanpa mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Di sekolah, keadaan turut berubah. Beberapa orang rakan mula menjauhinya, takut terlibat dalam masalah. Hanya 2 orang sahabat baiknya, Liana dan Daniel, yang tetap setia menemaninya. Suatu tengah hari di kantin, Liana menepuk bahunya. Aina, jangan baca komen-komen tu. Mereka tak tahu apa yang kau lalui. Aku tahu, tapi rasa penatlah, Liana. Kadang-kadang aku rasa nak berhenti. Kalau kau berhenti, semua usaha kau sia-sia, Daniel menyampuk. Aina tersenyum lemah. Korang tahu tak? Dulu aku cuma nak hidup tenang. Sekarang ni macam ada musuh di mana-mana. Orang yang jujur memang selalu keseorangan pada mulanya, jawab Liana. Tapi nanti mereka akan sedar juga. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih berat menimpa.
Sewaktu pulang dari sekolah, Aina mendapati pintu rumahnya terbuka. Di dalam, semua barang bersepah. Pakaian bertaburan, pinggan mangkuk pecah, dan televisyen jatuh ke lantai. Ibunya menangis di sudut ruang tamu. Mereka masuk, Aina. Ada 2 orang. Katanya cuma nak ambil sesuatu, tapi mak tak berani melawan. Aina terus memeluk ibunya. Di dalam dadanya, perasaan takut dan marah bercampur baur. Dia tahu ini bukan rompakan biasa. Ini adalah satu amaran. Malam itu, dia dan ibunya terpaksa tinggal sementara di rumah seorang sukarelawan dari Pusat Bantuan Guaman. Encik Adli datang membawa berita. Kami sudah lapor polis. Tapi kemungkinan besar mereka tak akan bertindak cepat kerana pelakunya mungkin orang dalam juga. Jadi sampai bila kami kena bersembunyi? Tanya Aina. Sampai perbicaraan etika Badrul bermula. Selepas itu, semuanya akan terbongkar. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang sama. Aina cuba untuk terus ke sekolah walaupun fikirannya sering melayang. Di rumah sementara itu, dia sering terjaga di tengah malam kerana mimpi buruk. Tetapi setiap kali rasa takut datang, dia teringat akan wajah ayahnya di sebalik tirai besi. Itu sudah cukup untuk membuatnya kuat semula. Sehinggalah pada suatu petang, berita yang ditunggu-tunggu tiba. Perbicaraan Lembaga Tata Tertib terhadap Inspektor Badrul akan dimulakan secara rasmi. Media kembali riuh. Wartawan datang ke Pejabat Pusat Bantuan Guaman untuk mendapatkan temu bual. Namun, Aina menolak untuk muncul di khalayak ramai. Saya tidak mahu menjadi terkenal. Saya cuma mahukan keadilan, ujarnya ringkas. Di dalam bilik perbicaraan dalaman PDRM, suasana begitu tegang. Aina hadir bersama Encik Adli dan beberapa anggota JIPS. Di seberang sana, Badrul duduk dengan wajah mendatar ditemani peguamnya. Apabila rakaman suara dimainkan, seluruh bilik menjadi senyap. Suara Badrul kedengaran jelas. Bagi 2,000, semua urusan beres. Beberapa pegawai kanan saling berpandangan. Badrul hanya menunduk, tetapi wajahnya kelihatan tegang. Selepas itu, saksi-saksi dari kalangan orang awam dipanggil seorang demi seorang. Semuanya mengukuhkan cerita Aina. Apabila tiba giliran Aina untuk memberi keterangan, dia bercakap dengan suara yang tenang tetapi tegas. Saya bukan mahu menjatuhkan sesiapa. Saya cuma mahu orang yang bersalah dihukum dan yang tidak bersalah dibebaskan. Kalau saya diam, bermakna saya turut membiarkan ketidakadilan ini berterusan. Semua orang di dalam bilik itu terdiam. Malah, salah seorang ahli Lembaga Tata Tertib menundukkan kepala seolah-olah tersentuh dengan kata-katanya. Selepas perbicaraan ditutup, keputusan tidak diumumkan serta-merta, tetapi sorotan media semakin besar. Ketua Polis Negara sendiri dilaporkan telah mengambil maklum akan kes tersebut. Namun, pada malam itu, dalam perjalanan pulang, sebuah kereta hitam mengikori kenderaan yang dinaiki Aina dan Encik Adli. Ketika lampu isyarat merah menyala, kereta itu berhenti di belakang mereka. Seorang lelaki turun dan mengetuk tingkap kereta Aina sambil berkata perlahan, "Berhenti sekarang, atau keluarga kau jadi mangsa seterusnya." Encik Ali segera memecut laju sebaik sahaja lampu bertukar hijau. Aina menatap keluar jendela dengan nafas yang tercungap-cungap. Encik Adli, saya takut. Kita lapor pada JIPS lagi. Mereka tak boleh ugut kita sesuka hati. Tetapi di dalam hatinya, Aina mula goyah. Dia tahu setiap langkahnya menjadi semakin berbahaya. Dia tidak lagi hanya memikirkan tentang benar dan salah, tetapi tentang keselamatan ibunya, ayahnya, dan dirinya sendiri. Malam itu, dia berdoa lama di atas sejadah. Ya Allah, jika aku salah langkah,
tunjukkanlah jalanmu. Tetapi jika ini jalan yang benar, berikanlah aku kekuatan sehingga ke penghujungnya. 2 hari kemudian, keputusan rasmi dikeluarkan. Inspektor Badrul didapati bersalah melakukan pemerasan dan pelanggaran etika yang serius. Dia diberhentikan kerja tanpa pencen. Berita itu meletup di seluruh media. Orang ramai bersorak di ruangan komen. Beberapa pegawai tinggi kerajaan turut memuji keberanian Aina. Tetapi bagi Aina, kemenangan itu terasa separuh. Ayahnya masih di dalam penjara dan ugutan masih belum hilang. Pada malam yang sama, dia menerima satu panggilan dari nombor yang tidak dikenali. Suara di hujung talian kedengaran garau dan misteri. Kau ingat kau dah menang, ya? Permainan belum tamat, budak. Kau dah sentuh orang besar. Panggilan itu terus terputus. Aina menggenggam telefonnya dengan tangan yang menggeletar. Buat pertama kalinya, dia merasa perjuangannya baru benar-benar bermula. Dia menatap keluar jendela, melihat hujan turun renyai-renyai. Air mata menitis di pipinya, tetapi kali ini bukan kerana takut. Dia sedar yang dilawannya bukan hanya seorang individu, tetapi sebuah sistem yang selama ini membuat orang kecil terpaksa tunduk kepada yang berkuasa. 3 minggu selepas perbicaraan tata tertib itu, hidup Aina masih jauh dari tenang. Dia memang berjaya membuatkan Inspektor Badrul dipecat, tetapi ancaman yang mengintai keluarganya belum berhenti. Di sebalik tabir, Datuk Kamal, ahli perniagaan yang melanggar ayahnya, mula bergerak secara senyap. Sejak kes Badrul menjadi tumpuan, Datuk Kamal berusaha sedaya upaya agar kes kemalangan itu tidak menyeret namanya. Dia mengarahkan peguamnya untuk mengamankan fail kes, malah cuba menyuguh beberapa pihak di Pejabat Pendakwa Raya agar Encik Salih terus dianggap bersalah. Namun, dia tidak tahu bahawa Aina dan pasukan peguamnya sudah menyiapkan langkah terakhir, membuka semua bukti kepada umum. Pagi itu, Aina duduk di Pejabat Pusat Bantuan Guaman bersama Encik Adli dan 2 orang wartawan penyiasat yang tertarik untuk membuat liputan mendalam tentang kisah mereka. Di atas meja, tersusun fail-fail tebal berisi salinan laporan asal kemalangan, rakaman saksi mata, serta gambar kereta Datuk Kamal yang rosak di bahagian kanan, bukti bahawa kereta itu yang melanggar dari arah bertentangan, bukan seperti yang didakwa dalam laporan polis awal. Encik Adli memulakan perbualan dengan tenang. Kalau kita dedahkan semua ini kepada media, tidak akan ada jalan untuk berundur lagi. Kamu sudah bersedia, Aina? Aina mengangguk mantap. Saya sudah penat bersembunyi. Biar semua orang tahu kebenarannya. Petang itu, sebuah video berdurasi 15 minit dimuat naik ke YouTube oleh salah sebuah portal berita nasional dengan tajuk Kisah Aina, dari Wang Tebusan ke Korupsi Beruniform. Dalam video itu, Aina menceritakan semula seluruh kronologi dengan tenang, disokong dengan bukti-bukti dan penjelasan undang-undang. Video itu serta-merta tular. Dalam masa 2 hari, ia ditonton lebih dari 5 juta kali. Netizen membanjiri ruangan komen dengan sokongan dan doa. Ramai yang tergerak untuk turut menyebarkan kempen bebaskan Pak Salih. Namun, tidak semua orang gembira. Datuk Kamal yang menonton video itu di pejabatnya terus menghempas alat kawalan jauh televisyen. Budak ni cari nahas. Siapkan orang-orang kita. Aku tak nak nama aku keluar lagi dalam berita. Sementara itu, di Pejabat Peguam Negara, tekanan awam mula dirasai. Beberapa timbalan pendakwa raya mula mempersoalkan kejanggalan dalam fail kes. Salah seorang daripadanya, Puan Maira, secara senyap-senyap meneliti semula data kemalangan dan mendapati bahawa laporan polis pertama telah diubah dan tanda tangan saksi juga telah dipalsukan. Dengan bukti itu, dia mengemukakan syur untuk menyemak semula kes tersebut. Ketua Polis Negeri yang baru dilantik memutuskan untuk membuka siasatan dalaman peringkat kedua. 3 hari kemudian,
rumah Aina didatangi tetamu yang tidak dijangka. 2 orang anggota polis beruniform datang membawa surat rasmi. Kami datang untuk memaklumkan bahawa Encik Saleh akan dibebaskan dengan jaminan polis kerana fail kesnya didapati tidak sah dari segi undang-undang untuk pendakwaan. Puan Aminah terus menangis terharu. Aina berlari memeluk ayahnya yang baru keluar dari kereta polis. Tubuh ayahnya kelihatan kurus tetapi matanya masih menyala penuh semangat. Aina, kamu yang buat semua ni? Bisik Encik Saleh. Aina cuma teruskan apa yang ayah ajar. Jangan takut pada orang berkuasa kalau kita di pihak yang benar. Suasana di lorong kecil itu tiba-tiba menjadi riuh. Jiran-jiran yang dahulunya hanya berbisik kini berduyun-duyun datang mengucapkan tahniah. Ada yang membawa nasi bungkus, ada yang bersalaman dengan penuh bangga. Petang itu, suara azan maghrib kedengaran begitu syahdu. Aina duduk di beranda, menatap langit jingga yang dahulunya menjadi saksi permulaan perjalanannya. Kini, langit yang sama membawa rasa lega yang tidak terhingga. Tetapi dia tahu, perjuangannya belum tamat sepenuhnya. Keesokan harinya, berita pembebasan ayah Aina menjadi surutan utama negara. Tajuk berita di skrin televisyen berbunyi, "Selepas tular, ayah Aina akhirnya bebas. Bukti keadilan masih hidup." Malah Perdana Menteri turut memberikan kenyataan ringkas dalam satu sidang media. Kita harus pastikan tiada rakyat kecil yang dinafikan keadilan hanya kerana wang atau pangkat. Kes seperti Aina harus menjadi pengajaran kepada semua penjawat awam. Mendengar itu, Aina hanya tersenyum kecil. Dia tidak perlukan penghargaan, hanya ketenangan bahawa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, tidak lama selepas itu, Aina menerima surat ugutan lagi. Kali ini diselitkan di bawah pintu rumah. Tulisannya ringkas. Permainan belum tamat. Dato' Kamal tak akan lupa. Aina menunjuan surat itu kepada Encik Adli. Peguam itu menarik nafas panjang. Kita tahu dia masih ada orang di luar sana, tapi kali ini kita tidak bersendirian. Ramai polis yang bersih juga di pihak kita. Kita hadapi bersama. Benar sahaja, seminggu kemudian, pihak polis menahan 2 orang suruhan Dato' Kamal yang cuba menyogok seorang saksi utama kemalangan. Daripada penangkapan itu, nama Dato' Kamal muncul semula dalam siasatan. Berita besar sekali lagi menggegarkan negara. Dalam tempoh 2 bulan, Dato' Kamal secara rasmi ditetapkan sebagai suspek utama kes kemalangan dan manipulasi bukti. Dia ditahan reman untuk siasatan lanjut. Apabila berita itu sampai ke telinga Aina, dia hanya menatap diam ke arah gambar ayahnya di ruang tamu. Akhirnya, semuanya terbongkar. Ayah, bisiknya perlahan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan keluarga itu perlahan-lahan kembali normal. Encik Saleh sudah kembali bekerja sebagai pemandu Grab, walaupun kini dia sering dijemput untuk memberi ceramah dalam acara-acara diskusi anti rasuah di sekolah-sekolah. Aina sendiri terus melanjutkan persekolahannya sambil aktif dalam sebuah kelab pelajar yang bergerak dalam bidang advokasi sosial. Suatu petang, dia menerima jemputan dari sebuah universiti awam di Shah Alam untuk berucap dalam sebuah forum bertajuk Suara Keberanian Anak Muda. Di atas pentas, dengan pakaian yang sederhana, dia berbicara di hadapan ratusan mahasiswa. Dulu, saya cuma seorang pelajar sekolah menengah yang takut kehilangan ayah. Tapi saya belajar satu perkara, ketakutan tidak boleh menyelamatkan sesiapa pun. Kadang-kadang, satu suara yang jujur boleh menggegarkan dinding yang paling tebal sekalipun. Dewan itu senyap seketika sebelum disambut dengan tepukan gemuruh yang panjang. Malam itu, selepas acara selesai, Aina duduk sendirian di taman universiti. Angin lembut meniup rambutnya. Encik Adli datang menghampirinya, membawa 2 cawan teh panas. "Kamu sedar tak, Aina?"
Cerita kamu sudah menjadi inspirasi kepada ramai orang. Saya tak sangka akan jadi sejauh ini, Encik. Saya cuma mahu ayah saya pulang. Kadang-kadang, niat kecil yang tulus boleh mengubah banyak perkara, balas Encik Adli. Aina menatap langit malam. Bintang-bintang kelihatan lebih jelas dari biasa. Saya tak tahu apa saya mampu untuk terus melawan perkara sebesar ini pada masa depan. Tapi sekurang-kurangnya, saya dah buktikan kalau orang kecil pun boleh bersuara. Encik Adli tersenyum. Dan suara itu tak akan pernah padam. Beberapa bulan kemudian, berita terakhir dikeluarkan. Dato' Kamal disabitkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun kerana menyebabkan kemalangan dan memanipulasi bukti siasatan. Nama Aina sekali lagi muncul dalam berita, tetapi kali ini dengan nada penuh hormat. Di kawasannya, penduduk mula memandang polis dengan cara yang berbeza. Ada segelintir yang takut, tetapi sebahagian besar yang lain pula termotivasi untuk memperbaiki imej institusi mereka. Dalam satu temu bual kecil, seorang pegawai polis muda berkata, kalau semua rakyat seberani Aina, mungkin negara ini boleh jadi lebih adil. Hari-hari Aina kini lebih tenang. Dia membantu ibunya berniaga kuih-muih di hadapan rumah dan terus belajar bersungguh-sungguh untuk peperiksaan SPM. Kadang-kadang, dia masih menerima mesej daripada orang ramai dari pelbagai daerah, meminta nasihat atau sekadar mengucapkan terima kasih kerana telah memberi mereka harapan. Suatu malam, sambil menulis di dalam diarinya, dia mencatat satu ayat yang kemudiannya banyak dipetik oleh media. Aku pernah ditakut-takutkan agar diam, tetapi dari diam skim lahirnya keberanian. Kerana jika kita berhenti bersuara, maka yang salah akan terus merasa benar. Dia menutup bukunya, memadamkan lampu, dan berbaring dengan senyuman yang tenang. Di luar jendela, bulan purnama tergantung di dada langit, terang dan utuh, sama seperti hatinya pada malam itu. Kisah ini berakhir dengan mesej yang sebati dengan budaya tempatan, bahawa keberanian, kejujuran, dan doa orang kecil mampu menewaskan kekuasaan yang sombong.